بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Hello, Assalamualaikum host, sahabat-sahabat semua dan juga pencerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doalah Cik Jah main cat sekejap benda pergi basuh muka dia dah nangis. Astaghfirullahaladzim. Tak boleh dengar Cik Jah tak boleh dengar cerita gitu sebab pernah mengalami keadaan susah masa lepas suami pergi. Abang Junaidi tu boleh kok makan ketang, makan ikan, makan ayam, makan ikan kering. Kita orang dulu makan nasi dengan garang je, tak ada orang tolong. Dulu lah sebelum Cik Jah boleh buat ni apa dulu. Pernah sebulan tak makan bulan puasa, tak buka puasa, minum air masak tak ada orang bantu, tak dapat bajikan, tak dapat apa. Anak Cik Jah terpaksa berhenti sekolah sebab tak mampu. 4 orang semua berhenti. Okay, ni Cik Jah nak cerita pengalaman Cik Jah lepas pada COVID. Lepas kita habis tak ingat dah 2000 berapa. Tapi lepas pada COVID lah, dah habis COVID tak ada. Okay, pengalaman ni Cik Jah Cik Jah memang pernah selalu masuk keluar pergi ke Thailand. Benda ni mengenai Cik Jah pergi ke Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai, bukan China, Chiang Mai. Cik Jah pergi ni orang bawa lah, Rantai 9. orang bawa ke China, Thailand. Kerana ada perkara tertentu lah. Okay, jadi reka lah, tak payahlah kita nak perjalanan apa semua. Okay, terus sampai ke China lah. Sampai ke China, dibawa ke sebuah tokong Sami di Thailand, di Chennai. Bawa pergi ke tokong tu sebab ada sebab tertentu. Orang Sami sana minta tolong orang yang bawa Cik Jah ni, ambil Cik Jah ke Malaysia, bawa pergi sana. Dia minta tolong dengan Cik Jah. Sami ketua Sami paling tua kat China tu, kat tokong tu. Kira pakat atuk lah dah, orang paling tua. Kiranya dia tu monster lah dah, ketua situ. Tapi dia pandai cakap Melayu, dia tak perak langsung, dia pandai. Cik Jah terpaksa pergilah juga ikut ke sana. Sampai di sana jumpa dengan tu lah uncle tu, pakcik tu, pocik lah cakap Ganu, pocik tu. Lepas tu dia cakap Melayu, dia kata saya nak minta tolong awak. Lepas tu Cik Jah tanya macam mana pocik lah pocik tahu nama saya, apa semua. Dia kata dia dengar nama Cik Jah ni kat Thailand tu dah heboh ke Bangkok apa semua, merata. Dia kata orang duk bercerita Azizah duduk Malaysia. Orang Thailand bukan Islam pun bercerita pasal Cik Jah, sebab Cik Jah kan pernah pergi sana. Jadi tak apalah, alhamdulillah lah, rezeki orang dah kenal sana. Okay, lepas tu Cik Jah tanya dia apa masalah Pakcik. Jadi orang yang bawa Cik Jah ni orang yang sama Cik Jah tolong budak kecil tu. Kawan Cik Jah. Dia lah dia yang selalu kamu asal orang Thailand minta tolong je, dia akan cari Cik Jah. Dia lah selalu masuk keluar pergi sana Cik Jah. Jadi dia bawa. Lepas tu dia kata dia nak minta tolong tengok seseorang
seseorang. Lepas tu dia kata maknanya dia pun bawa lah pergi kat tokong dia, tapi tak masuk kat tokong dia, ada satu bilik. Dia bawa masuk bilik tempat pelajar-pelajar hok sami-sami tu duduk. Pergi situ ada seorang baring, orang lelaki, budak muda dalam umur 19 gitulah, muda, kepala botok ni, putih, cerah kulit, muka bersih. Dia pakai lah macam kain sami tu lah, warna oranye. Cik Jah masuk. Tapi kita nak masuk sana, kita kan bukan Islam, tapi adalah juga kena hati-hati. Tokong ni kadang-kadang ada benda-benda juga. Bukan tak ada yang ada. Tapi kenalah baca ayat, kita kena lindung diri kita baru kita masuk. Kalau tak bakal masuk bodoh-bodoh, nak buat lawatan, memang kita kena. Lepas tu masuk. Dia pun tunjuklah budak tu terbaring. Jadi budak ni nak kena bawa balik. Nak bawa balik, bukan dia duduk kat China, dia duduk kat lain. Dia duduk dekat mana dah? Nawatirak. Nawatirak. Nak bawa balik. Tapi orang situ tak boleh nak bawa dia balik. Sebab benda macam ada halangan. Budak tu. Macam ada halang. Dia orang nak atur budak tu sakit. Nak atur lah ke Nawatirak, ke keluarga tu. Tapi tak boleh. Dia orang tak boleh nak bawa budak tu. Maknanya ada sesuatu sekat. Tak bagi bawa, suruh duduk situ juga. Lepas tu Cik Jaki Cik tengok keadaan dia. Cik Jah terkejut. Cik Jah terkejut. Cik kata apa? Mula-mula Cik Jah ngucap, Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Kenapa mu jadi macam ni? Kenapa mu buat macam ni dirimu? Tu je. Dia boleh cakap, tapi dia tak boleh nak gerak. Tapi air mata keluar. Dia cakap, Kak, tolong saya nak balik kampung, nak balik ke ni Nawatirak. Jap, tapi saya tak boleh bangun kak, macam ada orang pegang tak bagi saya balik. Tak apa. Cik Jah keluar lah pada tokong tu, ajak kawan Cik Jah keluar, ajak lah Pak Cik Sami tu keluar. Dekat dia tu ada satu kutung bunga. Apa nama bunga pun Cik Jah tak tahu. Kerana sebab Cina ni dia banyak bunga, ada bunga pelik-pelik. Ada satu kutung tapi Cik Jah tak ingat dah nama dia. Dia warna macam pink-pink gitu. Dia kembang besar macam bunga rose, tapi dia besar. Kutung tu dia besar. Dia sama besar macam tepung kelapa. Kalau kita belah besar. Cik Jah ambil tu je dalam kepala otak. Cik Jah ambil benda tu, ambil pergi. Lepas tu masuk balik kat tempat budak tu. Bunga saat ni Cik Jah ramah-ramah, kita serta tangan kita renyah-renyah lah sampai dia keluarkan satu lendeh. Lepas tu Cik Jah kata, minta izin awak, saya ni kok titik lendeh ni, awak minum lendeh ni. Lepas tu Cik Jah ni tolak lendeh tu atas tapak tangan dia kan. Tolak dia tak ada lah 12. Lepas tu Cik Jah suruh dia selawat. Tu sebab apa Cik Jah nak tengok? Sebab apa Cik Jah kata suruh dia selawat? Dia tak boleh selawat. Sebab apa lah Cik Jah cerita. Lepas tu dia pun telang lah lendeh tu. Telang lendeh, Alhamdulillah dengan izin Allah dia boleh gerak. Cik Jah kata mau tengok, mau boleh gerak kan. Lepas tu dah gerak, kata dah bangun, mau pergi mandi. Aku nak, Cik Jah cakap aku sebab Cik Jah nak marah, aku nak mu buka semua kain sami ni, mau pergi mandi, mau pakai baju biasa. Jangan pakai kain sami ni. Aku nak naik balik sana, mau tinggal kain sami ni. Lepas tu dia pergilah, dia mandi. Dia bawa lah baju biasa dia. Memang ada juga baju situ. Kalau tak ada baju, dia orang ada. Dia orang dia pun tukar lah pakai baju suara panjang biasa lah. Lepas tu dia kata siap-siap, mari. Kawan Cik Jah ni, laki bini ni nak marah juga. Cepat, siap. Siap-siap dia ambil barang dia. Lepas tu dia nak bawa lah kitab dia tu kan. Kami punya kitab besar-besar. Tinggal. Cik Jah cakap aku dah, aku tak mau bawa kitab ni, mau bawa tasbih ni, mau bawa kain tu. Tinggal. Dia minta lah cakap dengan pocik tua tu, ketua Sami tu. Tu orang tu faham lah, sebab orang tu yang minta tolong lah. Bagilah gini-gini kepada orang, tinggal semua barang tu. Lepas tu bawa lah. Okey, sereka kan sampai ke Nawatirak. Sampai Nawatirak, jumpalah keluarga dia. Daripada rumah dia keluar pada rumah dia 17. Dia tak sekolah. Dia masuk jadi Sami, pergi
pergi belajar kami sampai umur 19 tu lah baru jumpa keluarga dia. Menangis mak ayah dia. Tapi kepala botok lah ni. Kening tak ada ni. Tak ada kening ni. Tapi mak ayah dia pelik lah. Apa kening tak ada mak. Tapi tak cerita ni. Naik atas rumah apa semua. Tak ada reka-reka. Terus. Cik Jah kata, mau duduk rumah dia rumah kayu. Rumah dekat lewat tidak rumah kayu, tiang kayu. Naik tangga, apa semua. Cik Jah kata gini, aku nak mau diri dekat tiang seri tu. Duduk tiang kat situ. Cik Jah kata kalau ada tali, ikat dia. Suruh orang keluarga dia lah, anak beranak dia apa semua. Abang akak ni tengok dah, dia faham lah Cik Jah nak buat benda. Lepas tu, ambil lah tali, standby lah budak ni. Kenapa ikat? Kenapa nak ikat aku? Apa nak ikat aku kan? Lepas tu, mudiang. Lepas tu, dah ikat, memang ikat, tak ada ikat, gelai-gelai, ikat ketak, seketak-ketak tu. Sampai ke bawah, daripada ni, parah dada, sampai ke kaki tu. Ikat, sejak punya dia teruk, suruh buat tu. Lepas tu, mak dia tanya, apa buat anak dia gitu, nak seksa anak dia. Lepas tu, dia kata, makcik, saya nak kamu, makcik jangan ingat anak-anak lah. Anak makcik ni bukan Islam. Dah masuk agama, dah jadi Sami. Bila dengar anak dia jadi Sami, meraung mak dia. Dia bukan Islam. Sebab tu Cik Jah nak suruh dia ngucap, dia tak ada nak ngucap. Cik Jah tidak, dia bukan, dia tukar agama. Murtad. Ayah dia marah lah, apa gini. Lepas tu Jah kata tu tak payah cara. Lepas tu dia duduk marah ni, marah. Cik Jah minta daun dia, orang panggil daun dia. Benda seduduk benda tu. Allah, pokok benda bunga seduduk ada baru ni bercerita kita abang-abang lain-lain ada sebut bunga seduduk jadi bunga dia ungu tu. Daun dia macam benda tu. Boleh lah kita. Boleh lah. Ambil daun tu busuk. Ambil. Cik Jah pun kita ada baca surah tertentu, ayat Quran kita, apa semua, dengan lafaz bismillah apa semua, selawat baca. Lepas tu kita gulung daun tu. Daun tu tak dibenarkan makan sebenarnya, tapi Cik Jah punya teruk. Cik Jah gulung daun tu selai je. Gulung lipat macam sirih. Cik Jah cekoh ni mulut dia. Masuk sombak dalam mulut. Cik Jah kata kunyah daun tu. Dia tak mau kunyah. Dia kata kunyah. Dia tak mau kunyah. Dia nak keluar. Dia tolak lidah. Cik Jah tolak balik masuk mulut. Sampai nak muntah-muntah budak tu. Dia kata mau kunyah. Kalau mau tak kunyah lagi teruk aku faham. Aku tak lepas ni. Cik Jah kata. Lepas tu dia kunyah. Lepas tu Cik Jah kata telang. Padahal dalam sudut tu bahaya kalau telang. Dia ada air dia tu. Kata telang. Ya, telang. Kalau orang lama situ tahu kan, takut ada benda-benda. Telang. Tak jadi benda dia. Dia pun telang lah. Muka terkenyek-kenyek telang. Telang sekejap aja Jah. Hai. Dia kena ada gaya. Hai. Suara dia bukan lembut Hai. Macam tu. Telang daun tu. Bayanglah tonyol dalam mulut. Sampai cekik budak tu. Bunyi terus. Kejap je tonyol. Suruh dia telang, suruh tonyol. Suruh pegang mulut tak mau pergi dekat head. Terus bunyi. Hai. Lepas tu mata dia dah lain tau. Dia dah tunduk muka dia. Tapi mata dia tajam, terbelah, renung, tajam. Dia sengitkan kepala dia, muka dia. Lepas tu dia kata, dia pun cakap lah, dia cakap teleng lah. Lepas tu dia kata gini, kenapa ganggu aku? 3 kali dia kata, kenapa ganggu aku? Cik Jah biar. Sekejap tu tak tahu daripada mana Jah bunyi bukan seruling, benda seruna pula dah. Seruna. Macam bunyi betul Jah. Padahal benda seruna tu tak ada. Orang main bunyi saja dekat dengan dia, dekat dia sebelah dia. Seruna yang macam orang Sami bila buat tu dia kan. Dia ada main ceng-ceng tu tang dia tu. Bunyi sebelah dia. Bila bunyi kepala dia dah goyang. Kiri kanan. Dia goyang. Lepas tu tangan dia, padahal ikat tangan ni kan, tapak tangan tu boleh gerak. Jari dia dah meletik-meletik macam tarian teleng. Macam orang teleng pakai ada kuku tajam tu.
Lepas tu dia masa lepas hair tu lah, bunyi lah. Dia bunyi gitu je. Cicak bunyi lah. Nak tak mau lah. Mu nak gila. Mu nak gila tu. Mu nak benda. Cicak biar lah. Tapi ya. Lepas tu dia buat gitu. Lepas tu Cicak kata gini, buka tali yo. Buka. Masing-masing pergi buka. Buka habis ni. Buka lilit. Bila dah buka lilit terus dia cing cing cing. Tadi Nari. Tadi bunyi sunah. Lepas tu dia bunyi, dia gabung sunah dengan bunyi cing cing, dia gabung dua. Lepas tu dia joget macam tarian Thailand. Macam tarian Thailand. Tangan dia meletik-letik jari dia, macam dia pakai kuku panjang tu, kepala dia tergoyang-goyang, kaki dia lakuh betul-betul macam puang. Lepas tu dia datang, kau dekat Cicak biar je. Semua orang tengok. Cicak kata jangan siapa pegang, jangan siapa sentuh dia, biar je dia nari. Bila dia dah nari lenggang-lengguk, dia macam jadi orang puang. Jadi orang puang gini-gini. Lepas tu Cicak baru tanya dia, datang daripada mana? Asal daripada mana? Dia kata ni, aku tak. Lepas tu Cicak tanya dia, mu duduk dekat tokong dia, dekat situ ke tokong? Dia kata, aku tak duduk kat tokong, tapi aku duduk pada sebatang pokok. Aku duduk kat pohon tu. Dia kata, tapi budak ni datang kacau tepat aku. Dia kata benda tu lah, sambil dia gerak slow ni, pergerakan dia. Dia kata gitu lah, budak ni datang, rupanya budak ni pergi datang kaca budak tu sisi dekat pokok tu. Masa tu dia pakai baju sami, tapi dia tak tahan sangat, dia meletah lah kat situ. Jadi benda tu marah. Dia kata, aku marah lah sebab dia buat tempat aku kotor, tempat aku. Rupanya pokok tu pokok suci bagi orang situ. Orang duduk gantung-gantung benda semua. Kan ada macam pokok kan, dia ada gantung, ada benda-benda kan, ada gantung, berikat-ikat tempat dia orang puja ni lah. Benda tu Cicak kata gitu. Tu Cicak kata macam ni, mau keluar lah pada budak ni, jangan duduk dah. Lama dah mau duduk kan. Lama kan, bayang daripada umur 17 dia duduk dengan budak tu sampai 19 dia ada dalam tubuh budak tu. Lepas tu Cicak kata, mau keluar lah. Mau dah lama duduk bersarang dalam tubuh dia, mau balik lah tempat asal. Dia kata ni, aku tak mau balik lah, aku nak duduk dengan dia. Sebab tempat asal dia bagi dia dah tak suci lah dah. Bila orang dah buat kotor, tak suci lah bagi dia. Jadi dia tak berpindah, tak berbalik lah. Dia kalau boleh dia nak duduk lah situ. Lepas tu Cicak kata jangan duduk situ. Lepas tu Cicak kata jangan duduk ni lah kat badan budak tu, jangan duduk kat situ. Dia kata aku nak duduk ni dia, aku dah suka, aku dah sayang dia. Dia kata sayang maknanya dia sayang nak tinggal tubuh tu. Lepas tu apa benda Cicak khabar gini, ada juga ada keluarga dia kata ada garang, ada orang Thailand dia masuk, dia guna suka, orang kampung dia suka pakai garang kasar. Okay, buat mai cuka, buat mai gelah, buat mai garang. Dia orang pun bawa, dia letak macam dalam bekas comel lah. Buatlah mari cuka, letak cuka setengah dalam gelah, letak garang 2-3 biji je, jangan banyak, 2-3 biji. Lepas tu Cicak kacau nak air dia jadi masing, gabung cuka. Lepas tu yang ada ketul-ketul hiki tu buat keluar, baca. Lepas tu dia duduk jaga pergi dekat budak tu. Cicak tak suruh dia minum, Cicak jiru atas badan budak tu, atas bahu dia, kiri kanan bahu dia sikit, belakang dia sikit, depan dia sikit. Lepas tu baru jiru kat kepala dia. Dan bila dah jiru benda kan, dia pun jerit. Dia kata benda pedih. Dia macam ada dua tau benda tu jaga dia. Satu suara puang ni Mila, satu suara lelaki. Dia jadi dua. Sekejap masa dia jerit, sekejap dia lelaki, sekejap dia puang. Dia bertukar-tukar. Masa tu lah
Dia dah tak nari, dia berhenti, dia tengok Cik Jah, dia tunduk kepala, lepas tu dia buat sengit badan dia sebelah, dia mari serang macam kita jalan tepang, macam mana tepang sengit itu. Dia mari serang terus, dia serang, bayangkanlah dia laki Cik Jah buang, hampir nak kena tumbuk atas dada, tumbuk Cik Jah kena tumbuk bunyi tak dada. Ya Allah, hanya Allah je tahu senoknya dada, sakitnya. Macam masa dia tumbuk tu, kalau kita tengok ibarat tumbuk biasa, tapi dia tumbuk berdemuk, rasa yang nyawa tak lepas, sekak tu tak boleh nak nafas. Cik Jah undur belakang, nyandor kat dinding. Cik Jah pegang dada, tapi kita tak boleh nafas. Masa itulah nangis ada sebab sakit, lepas tu mikir aku akan mati sebab dia memang stop tu, nafas tak boleh nak pergi. Lepas tu diri lama pegang dada kita belah kanan, letak tapak tangan atas dada kita sakit, tutup mata, Bismillahirrahmanirrahim, selawat, bacalah apa-apa, lepas tu sapu dada sekali, tarik, lepas bergerak. Masa itulah menyerang. Masa tu Cik Jah pergi kat dia, memang naik angin lah, naik seh, pergi, baru Cik Jah kalih ke belakang dia, tarik tangan dia, kilah ke belakang. Cik Jah pegang ke belakang tangan dia, lemahkan dia, lepas tu sebelah lagi tu memang Cik Jah pegang dada dia sebelah, tepat sebelah kan, macam baik dia pakai baju, peluk dia sebelah, pegang dada dia kan, sebelah lagi kilah tangan dia ke belakang, kita mati lemah dia. Lepas tu lutut kita ni, tendang lutut dia biar dia kebah, lepas tu tolak dia ke bawah, tindih dengan lutut lagi, pegang kat bahagian pintu atas pinggang, lepas tu luk satu kali daripada pinggang dia terus naik sampai kepala. Cik Jah cekang kepala dia, baca je surah apa, surah Al-Quran kita lah, baca, tarik dengan rambut dia kali tu, tak cabut, tarik gitulah, tarik, barulah dia meraung yang sekuat-kuat hati dia meraung, dia melupur apa semua. Cik Jah bangun, dia melupur, apa nak tahu, Cik keluar satu benda keluar kat mulut dia, panjang, rambut yang amat panjang, rambut perempuan. Dia mutahkan rambut, boleh tarik, panjang macam tali rupiah, buat keluar. Tapi selai dia keluar, ke banyak? Selai ke banyak? Banyak, tapi dia panjang. Dia rambut tu macam bersipu panjang, buat keluar macam tali rupiah. Tapi dia tak keluar sirat tu, dia keluar lendeh tu. Ya Allah, busuk macam lendeh bakar, warna dah hitam. Rambut tu hitam, tapi rambut hitam yang dah kusuk masa kepang apa. Dia lendeh tu pun busuk, buat keluar sampai yang akhir. Bila yang akhir sekali, dia bersipur dengan mata binatang. Mata kecil je, mata kecil. Ujung rambut tu bersipur dengan ada mata sebesar biji mata kucing, buah mata kucing. Macam tu. Tapi Cik Jah tak tahu mata binatang benda, jatuh pelepek. Tapi mata tu, anak mata klik hidup. Tu Cik Jah kata astagfirullah, memang keluarga dia terkejut. Astagfirullah, apa benda semua. Lepas tu bapak dia kerja nak bahang je anak, sikit-sikit nak bahang anak, nak pukul anak. Mula marah, dia nak pergi pukul anak dia, buat benda, mau belajar apa gini. Cik Jah kata, jangan Cik, saya tengah buat rawatan ni, jangan masuk dapur. Cik Jah tak suka masuk dapur itu, sabar kita, nanti dulu, tak siap lagi. Lepas tu orang tenang ke ayah dia, orang terpaksa heret waktu tanah sebab dia dah tak boleh kawal perasaan sangat nak marah. Tinggallah orang lain, majikan ada jugalah, dara mara pun tengok tu lah. Dia pun dah keluar rambut tu, ingat setakat rambut orang puang. Lepas tu dia tengok Cik Jah, dia kata begini, Kak, tolong buat keluar satu lagi.
Cik Jah kedut satu lagi. Tolong. Dekat belakang tekuk saya. Lepas tu dalam kepala otak. Jah tahu tak Cik Jah fikir? Mu ni Pontianak ke? Ada baku ke? Allah. Cik Jah fikir. Sebab bagi Cik Jah kalau ada tekuk tu, dia cerita lah. Lepas tu pergi, tak ada benda je. Pergi tak ada apa-apa pun belakang tekuk. Tapi dia kata, tolong kok, satu je kok. Saya tak tahan sangat. Ni yang paling kuat. Dia kata, belek-belek rambut dia, ada satu benjolan. Dekat bawah tekuk, bawah rambut dia, ada satu benjol. Kecil macam besar mata cicing. Kecil dia. Tekan je situ lembek. Lepas tu masa tu lah. Buat apa semua. Baca, tekan, benda tu bunyi. Pecah. Si Jah kata sudah pecah dah, luka pula anak orang pelepuk pula. Keluar satu macam, dia macam ketah pada luka dia tu. Dia keluar sendiri, dia keluar pek, dia jatuh. Ketah tu bergulung kecil je macam kita ni cabut tang bertuah macam tu lah. Lepas tu dia ada sipulang benang warna merah. Benang tu dah buruk, ketah tu pun dah buruk, busuk. Cik Jah pun ambil. Cik Jah buka. Cik Jah tengok rupanya mentera dah masuk kat kepala otak dia, semua badan dia. Orang dah letak. Lepas tu sesal ambil. Cik Jah buat turun ke tanah. Kita baca. Lepas tu bakar mentera tu lah. Sekejap tu dengar suara luar rumah, bukan dalam rumah dah. Budak ni lepas awak keluar mentera, terus rebus pesang lembek terus. Lepas tu Cik Jah bakar bawah tu. Lepas tu dengar suara dia cakap macam rimah tu. Dah habis selesai. Cik Jah kata dia, dah tengok balik. Cik Jah kata, Alhamdulillah, kerja kita dah selesai dah. Syukur Alhamdulillah. Lepas tu Cik Jah naik ke rumah. Cik Jah pergi tengok budak tu tiup-tiup, beri air semua gini. Pergi dia minum. Lepas tu dia sedar apa semua, dia dah segar badan dia. Kata, main nak tengok luka. Tengok luka, hilang luka tu. Luka yang kat tengkuk tu. Tak ada. Lepas awak keluar benda tu hilang ni. Lepas tu kata, Alhamdulillah, mu dah selamat dah pada benda ni. Perjanjian mu sekarang ni, aku nak mu cerita. Mu pergi mana? Mu belajar benda. Dia kata, masa umur 17 tu, dia lari pada rumah. Mak ayah dia tak cerita ke Cik Jah. Dia lari pada rumah. Dia sendiri cerita. Dia lari pada rumah masa umur 17. Dia merantau ngata macam-macam kerja. Sampailah dia pergi ke sana. Sebelum dia mutak, dia kata dia adalah jumpa orang kat sana lah. Bukan kat Tokong tu. Orang luar lah, orang awang lah. Dia adalah belajar ilmu ni dengan seseorang. Ilmu ni ibarat ilmu ni lah, pendinding diri lah konon-konon. Pendinding diri orang tu kata. Nanti ada benda jagamu. Orang nak buat mu tak boleh. Tapi dia kata dia tak tahu sampai gini jadinya. Lepas tu dia kata start dia sakit masa umur dia 19 ni lah. Dia kata dia dah start sakit. Lepas tu benda tu minta makan. Dia kata selalu datang dalam mimpi ataupun nyata. Walaupun dia dah mutak jadi sami, tapi benda tu kacau. Dia kata dia belajar untuk dinding diri cara sami, tapi tak boleh. Lepas tu Cik Jah kata, macam ni lah lepas ni, kau dah tolong mu apa semua, kau nak mu janji mau bersihkan dirimu, mau masuk balik Islam, mau belajar semula Islam. Apa-apa tu tak ada benda lah. Cik Jah pun kambolah dah selesai-selesai. Mak dia apa semua selesai. Ayah dia dah tenang. Ayah dia kata, ayah dia maafkan lah. Dia minta maaf dengan keluarga dia semua lah kan. Minta maaf apa semua. Dia janji nak masuk Islam. Lepas tu Cik Jah pun okey lah, tak ada benda. Benda ni dia hidang lah. Mak dia hidang air semua, minum. Lepas tu minta diri nak balik. Balik tu, lepas tu balik terus ke kita ni, ke tempat kita. Lepas tu tidur di Kota Baru. Lepas tu balik rumah dalam berapa minggu tu Cik Jah dapat panggilan daripada kawan Cik Jah. Dia masuk Islam semula. Terus masa dia masuk Islam tu, dia kampung ke mak ayah dia nak belajar pondok kat Nawatirak. Duduk pondok terus belajar masuk Islam.
Cik Jah pun dengar, Alhamdulillah kata. Alhamdulillah. Tu je lah cerita dia. Satu cerita je. Okey, baik Cik Jah. Okey. Apa pun terima kasih banyak Cik Jah. Sama-sama. Terima kasih terima kasih sahabat semua sebab dengar cerita Cik Jah yang kondeng-kondeng. Okey. Assalamualaikum. Okey, Tu kat Cik Jah. Waalaikumsalam. Okey.